Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Takut olehmu akan doa orang yang kena zalim, kerana bahawasanya doanya itu ditanggung akan dia di atas awan. Maksudnya janganlah kita menzalimi orang. Tu yang Nabi nak daripada hadis ini. Janganlah kita menzalimi seseorang, kerana orang yang dizalimi itu doanya dekat dengan Allah, dengan maksud doanya mudah diterima oleh Allah. Takut-takut orang yang kena zalim tu dia berdoa sesuatu yang kena kepada orang yang menzalimi itu. Jadi Nabi pesan takut doa orang yang dizalimi. Maksudnya janganlah menzalimi seseorang. Takut dia doa tak elok, saat lagi jadi masalah. Kita dah buat zalim ke orang. Yakni ini nak menghuraikan hadis. Yakni menyuruh Allah Ta'ala dengan terangkat doanya hingga melalui akan awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya doa ini melalui akan awan dan sampai ia kepada hadratullah Subhanahu wa Ta'ala. Doa melalui akan awan. Awan ni duduk di mana tuan-tuan? Awan ni duduk di langit, berada di pihak atas. Maksudnya nak menyatakan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas. Saat lagi duduk faham kata Allah duduk di atas langit pula. Doanya itu lalu ke awan, api jumpa Tuhan di langit pula. Duduk faham macam tu, saat lagi masalah. Jadi ini orang kata cakap kinayah, perumpamaan. Jadi tinggi itu tadi nak menyatakan kekuasaan Allah yang meliputi sekalian langit bumi. Itu maksudnya Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi. Kuasa Allah itu meliputi sekalian. Jadi sebut awan di sini nak menyatakan kekuasaan Allah tu yang maha tinggi. Jadi doa ini mudah sampai kepada Allah, iaitu doa orang yang dizalimi. Maka dengan sebab itu kena takut kita nak menzalimi seseorang. Takut doanya itu melibatkan kita. Jadi kita jadi susah. Allah Ta'ala terima doa orang yang zalim ni. Dia doa yang tak elok pada kita. Na'udzubillah. Itu maksud dia.